Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrir Taraja. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng, geng. Alright guys, hari ni kita nak react kepada satu video ni daripada satu channel, nama dia Yuchis Channel berkenaan dengan perlawanan di antara Persib Bandung lawan Selangor, iaitu perlawanan FC Champions League 2 ini dimainkan di Gabe LA Gelora Lautan Bandung Lautan Api macam tu guys Dan dalam perlawanan ni Persib menang 2-0 guys Jadi kita nak react kepada video ni. Video ni video vlog tau. Yang menariknya video vlog. Aku suka video vlog. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Yuchis Channel ni guys. Mantap sekali. Okay guys, tanpa buang masa guys, mari sama-sama kita react kepada video ni guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, itu dia Yuchis Channel. Jangan lupa untuk subscribe pada channel ni guys Ini dia. Wah, itu dia. Hujannya sangat kencang guys. Masya Allah. Bentar guys, kuat benar. Itu dia, lebat hujannya guys. Ni suasananya guys. Perjalanan ke Gabela. Itu dia. Kencang betul hujannya. Gerbang biru. Oh, ini boleh masuk pakai kereta guys Mantap. Oh, kena mi Bandung. Mi Bandung. Di Bandung kena mi Bandung guys. Oh, ini. Itu masuknya guys. Okey, di dalam pun ada jual makanan, minuman. Okey juga guys Oh. Menarik dalam dia. Oh. Ini stadionnya setelah diperbaiki guys memang cantik Nampak nyaman guys Ini dia. Aku rasa ni dia dekat grandstand ke guys? Memang fully ada berbumbung guys mantap juga. Ini rasanya grandstand ni. Oh bukan, grandstand kat depan sana. Tapi memang hujan guys Kita lihat padangnya macam mana dalam keadaan hujan. Selepas hujan, tu dia. Pemain-pemain sudah pun memasuki lapangan. Ini Selangor guys. Pemanasan Selangor. Selangor tak Bandung Kejap. Ini Persib guys. Yang baju biru itu mungkin wasitnya guys, sedang buat pemanasan juga. Ini dia. Betul-betul dekat belakang Ultras ni guys. Mantap guys. Ini suasananya guys. Masih lagi pemanasan badan. Ini pasukan Selangor. Tim Selangor sudah masuk ke padang. Panas badan. Kita juga akan berikan sambutan untuk tamu kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Selangor FC. Sesi warming up, sesi pemanasan. Jadi pengenalan pemain-pemainnya. Untuk kami berdiri, untukmu kami berdiri. Harapan ini takkan pernah mati. Itu dia.
Dirijen walaupun dalam keadaan hujan. Itu dia dengan bendera-bendera Palestina guys. Oh, kat situ ada juga Ultras Selangor guys berwarna merah. Ni sudah masuk ke padang pemain-pemainnya. Ini lagu Champions League Ada dengan tu Ultras Selangor datang ke Bandung. Itu dia Free Palestine. Itu dia. Taklukkan lawan. Itu dia. Macam mana? Oh. Itu dia percubaan. Oh, disematkan Itu dia. Tapi Persib banyak menyerang guys pada perlawanan ni. Banyak sebenarnya percubaan-percubaan daripada Persib. Oh, itu dia gol daripada Adam Alis guys Gol daripada Adam Alis. Gol pertama Persib. Ini separuh masa guys. Masing-masing mencari makanan. Makanan cari minuman. Ini di itu ada apa tu? Mungkin ada spanduknya. Oh, bendera Palestina guys yang besar guys. Oh, pendukung-pendukung Ultras Selangor juga mengibarkan bendera Palestina guys. Itu dia sama-sama nyampai atas. Ultras Selangor juga mengibarkan bendera Palestina. Sama-sama bersolidariti kepada Palestina guys Mantap kedua-dua pasukan. Sikat. Oh, ini penalti. Penalti Andrew Jung Hampir penuh juga stadionnya guys Tengok di atas-atas tadi.
Itu dia gol kedua. Andrew Jung. Itu dia guys. Antusias daripada pendukung-pendukung ataupun bobotoh guys Itu. Oh, ada juga anak-anak dekat sini. Apa tu? Bagi apa tu? Ada berbagi-bagi jajan. Oh, itu dia percubaan lagi. Sebenarnya memang berhak Persib Bandung menang banyak cubaan-cubaan dia. Itu dia tamat perlawanan Oh, itu dia guys. Masih lagi berchat mantap. Itu dia Viking clap. Itu dia. Tamat perlawanan, ini dia keluar daripada tribunnya guys. Ini tapi di luar stadion ya, banyak lagi ya jual-jualannya. Mantap roti panggang kukus. Oi, mantap Oi. Bila lah aku nak pergi ke Gabela ni? Aman-aman saja guys di luar walaupun hujan, tapi banyak juga yang meniaga di luar. Mantap. Alright guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Yuchis channel ni. Memang menarik. Mungkin akan datang ada lagi konten-kontennya menarik berkenaan dengan sepak bola ni. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe juga kepada channel aku ni. Sekarang ni yang sudah pun 91,000. Harapnya akan capai ke 100,000 insyaAllah guys. Okay guys, jumpa dalam video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Bertanya benar, setiap kali laluan curang, ada suara lagi 5 minit sampai. Padahal puncak jauh lagi, tapi semua gelap tak peduli. Lagi 5 minit.